Katanya mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wak Emas Misi Bebas Hutang. Setiap individu, setiap kita ni, kalau boleh, mesti ada tabungan yang dinamakan untuk dilupakan. Tabungan emas lah. Kita buat tabungan emas, kita lupa. 100 sebulan, 200 sebulan, kita lupa. Lama-lama ianya banyak tanpa kita sedar. Apabila dah banyak, kita kembangkan, kita tukarkan kepada aset yang lebih bernilai, tanah, rumah, mula modal perniagaan, apa-apa je lah. Baru keuangan kita berubah kepada lebih baik, insya-Allah. Kena cuba, kena usaha, kena cuba. Tuan puan, jangan sesekali dalam mindset kita ni kita fikir duit tak cukup. Hakikatnya duit memang tidak akan pernah cukup. Simpan tak cukup, tak simpan juga tak cukup. Sebab tu tertulis dalam buku keuangan, tak ada istilah duit lebih baru kita nak menyimpan. Tunggu duit lebih sampai bila-bila kita tak buat simpanan tabungan. Tak ada istilah duit lebih. Tapi kalau kita dengar nasihat daripada pakar-pakar keuangan, pertama kita paksa, kedua kita lupakan, ketiga kita simpan dulu baru belanja. Tuan puan percayalah, kita akan pandai guna duit yang tak cukup. Dulu saya tak buat simpanan emas, tiap-tiap bulan duit saya tak cukup. Sekarang saya buat simpanan emas 500, 300, 1 gram 1 bulan. Tak cukup juga duit saya. Tapi apa yang baiknya, apa yang bagusnya, saya pandai guna duit yang tak cukup tu. Tuan puan akan percaya kalau tuan puan cuba. Sebab saya dah lalui pengalaman itu, insya-Allah. Saya kongsikan kepada tuan puan pula. Jangan sesekali dalam mindset kita fikir duit tak cukup. Hakikatnya memang duit tak akan pernah cukup. Sebab tu hari ini kita gaji, esok kita kerja kembali. Jadi kita buang jauh-jauh duit tak cukup. Kita simpan dulu. Menyimpan ni bukan soal banyak atau sikit. Boleh tak kita menyimpan secara konsisten? Itu yang penting. Tak kisahlah kita menyimpan 100 sebulan ke, 200 sebulan ke, tak kisah. Tapi boleh tak kita buat secara konsisten? Kalau kita boleh buat secara konsisten, hanya masa penentunya kita dapat ubah keuangan diri, keluarga kepada lebih baik, insya-Allah.